Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anas bin Mat Syahrizal di T2517. Hari ini saya akan membuat sedikit pembentangan dalam kursus pengajian Malaysia, iaitu Perlembagaan Malaysia. Okey, tujuan saya membuat video pembentangan ini adalah untuk kita mengenal pasti apakah itu perlembagaan dan mengapa perlembagaan itu penting dalam sesebuah negara. So, mari sama-sama kita saksikan. Alright, so untuk yang pertama ini, kita mestilah kena tahu apakah itu Perlembagaan Malaysia. So, Perlembagaan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi sumber kepada semua undang-undang lain. Ia dibentuk berasaskan kontrak sosial antara kaum-kaum utama di Malaysia dan menggariskan struktur kerajaan, hak asasi rakyat dan serta identiti negara. Di dalam perlembagaan ini terdapat 4 tiang utama, iaitu bahasa kebangsaan, agama Islam dan institusi beraja dan berperlembagaan, dan yang terakhir sekali iaitu hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. So, mari sama-sama kita memperdengarkan segala huraiannya. Okay? So, prinsip utama yang pertama iaitu bahasa kebangsaan. So, bahasa kebangsaan kita semua sudah tahu, iaitu bahasa Melayu. So, bahasa Melayu ni sudah diiktirafkan sebagai bahasa rasmi di dalam Malaysia. Dan ia mesti digunakan untuk maksud rasmi, sebagai contoh kerajaan persekutuan ataupun negeri dan pihak berkuasa awam. So, seterusnya iaitu liberalisasi. So, maksudnya liberalisasi dalam bahasa kebangsaan ni maksudnya, sebagai contoh lah, kita nak pakai bahasa lain. Sebagai contoh, kita nak pakai bahasa Inggeris untuk kita mengajar. Kita mengajar kepada anak-anak murid. Tiada masalah. Tiada masalah. Sebab apa? Kita juga perlu menghormat bahasa ibunda lain. So, maksudnya kat sini, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu memang dirasmikan sebagai diiktirafkan sebagai bahasa rasmi Malaysia, tetapi untuk orang lain untuk mempelajari bahasa baru adalah tidak dilarang sama sekali. Seterusnya iaitu objektif dalam bahasa kebangsaan ini adalah untuk menyatukan rakyat berbilang kaum dan sebagai pengenalan identiti negara. Yang utama yang kedua iaitu agama Islam. Seperti yang kita tahu, agama Islam adalah agama rasmi Malaysia. Tetapi untuk orang lain, sebagai contoh kaum-kaum India, Cina, mereka juga boleh menganut agama mereka. Sebagai contoh, agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya. Okay? So, mengapa Malaysia membuat sebegitu? Untuk kaum-kaum lain ni menganut dan kita tetap respect kepada orang ataupun hormat kepada orang supaya tiada perbalahan di dalam agama ni. So, maksudnya kita perlulah respect each other. Seterusnya iaitu tiang utama yang ketiga, iaitu institusi beraja dan raja berperlembagaan. So, sistem berkuasa mutlak zaman dahulu telah dimansuhkan dan digantikan dengan sistem raja berperlembagaan. Dan peranan YDP iaitu dia juga bertindak atas nasihat Jemaah Menteri ataupun Perdana Menteri. So, maksudnya kat sini, YDP ni akan bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Sebagai contohlah, Perdana Menteri ni suruh YDP tu berbuat sesuatu. So, dia kena ikut arahan Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri. Dan baginda tertakluk kepada perlembagaan dan tidak boleh bertindak sesuka hati. So, masa saya cakap tadi, YDP ni tidak boleh bertindak sesuka hati tanpa nasihat ataupun atas arahan seseorang. Sebagai contoh, Jemaah Menteri atau Perdana Menteri. Dan yang terakhir sekali iaitu tiang utama yang keempat, iaitu hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. So, sebagai contoh, apakah keistimewaan kita sebagai orang Melayu? Iaitu kita memperoleh beasiswa dan pendidikan. Sebagai contohlah, untuk kita sambung belajar ke mana-mana tempat, tak kisahlah universiti mana sekalipun, apabila kita mendapat grade peratusan yang cemerlang di dalam sesebuah pendidikan, so kita akan memperoleh beasiswa, iaitu kita akan disponsorkan oleh kerajaan untuk sambung pembelajaran kita di next step. Seterusnya iaitu jawatan perkhidmatan awam, di mana kita boleh lihatlah untuk bekerja, kita sebagai orang Melayu, untuk kita bekerja mempunyai jawatan yang banyak dan
diutamakan untuk kita bekerja. Sebagai contoh, kita nak bekerja di bawah jawatan apa? Jawatan di bawah penolong kanan IT ataupun jawatan penolong kanan kewangan dan sebagainya. Seterusnya iaitu lesen perniagaan dan perdagangan. So dekat sini orang Melayu juga mempunyai hak istimewa untuk kita berniaga, untuk berdagang di mana-mana di dalam Malaysia ni. Okey? Dan yang terakhir sekali iaitu kemudahan asas. Seterusnya iaitu untuk saya memberikan pendapat. Okey. So, bagi pendapat saya, Perlembagaan Malaysia ni dapat menjamin kestabilan politik dan pemerintahan. Sebagai contohlah, Perlembagaan Malaysia telah ditetapkan sebagai sebuah persekutuan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sebagai contoh, institusi seperti Parlimen Malaysia dan YDP. So, kesan positifnya apa? So, kesan positifnya kita dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Dan ia juga menentukan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri. Dan akhir sekali iaitu dia memberikan struktur pemerintahan yang jelas. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia merupakan asas utama kepada pembentukan dan pentadbiran negara sejak kemerdekaan. Ia juga menjadi undang-undang tertinggi yang menentukan struktur pemerintahan, bidang kuasa, institusi seperti Parlimen Malaysia dan peranan YDP serta menjamin hak asasi rakyat. Dan apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada Perlembagaan Malaysia ni? So, pengajaran yang kita boleh ambil daripada Perlembagaan Malaysia ni ialah kita perlulah bersyukur kerana kita mempunyai hak keistimewaan yang tertinggi dan kita juga kita perlulah hormat dan menjaga adab terhadap kaum-kaum lain. Sebagai contoh, kita mempunyai pelbagai kaum dan kita perlulah respect, kita perlulah hormat kepada mereka supaya kita dapat mempersatupadukan negara dan bagi mengelakkan keruntuhan dan dijajah oleh negara lain. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.